Tinggal 2 minggu je lagi untuk korang maximize semua pelepasan cukai 2025 ni. Claim jangan tak claim. Semua yang bayar cukai, auto dapat pelepasan RM9,000. Ekstra pelepasan RM7,000 untuk OKU. Kalau korang sara pasangan, dapat pelepasan RM4,000. Untuk pasangan OKU, RM6,000. Ada sambung belajar tahun ni. Claim sampai RM7,000 dan ekstra RM2,000 kalau ada masuk kos untuk upgrade skill. Beli rumah pertama pun boleh claim max RM7,000 ikut harga rumah. Untuk yang dah berkahwin, boleh claim sampai RM10,000 untuk perubatan diri sendiri, pasangan atau anak. Parents dan atuk nenek pula boleh claim max RM8,000. Vaksin, rawatan gigi dan medical check-up termasuk ya. Kalau ada beli alat sokongan asas untuk OKU, ada pelepasan juga RM6,000. Kalau ada beli bahan bacaan tak kira fizikal atau elektronik, laptop, smartphone, tablet, bil elektrik dan yuran upskilling, boleh claim max RM2,500 anda gaya hidup. Ekstra pelepasan RM1,000 kalau ada beli alat sukan, sewa kod sukan, daftar pertandingan sukan dan bayar yuran gym. Untuk caruman pula, pelepasan RM7,000 untuk insurans nyawa dan KWSP, RM3,000 untuk PRS, RM8,000 untuk SSPN anak, RM4,000 untuk insurans pendidikan dan perubatan, serta RM350 untuk caruman perkeso. Anda boleh claim RM2,000 untuk anak bawah 18 tahun dan RM8,000 untuk anak OKU. Untuk anak lebih 18 tahun, pelepasan RM2,000. Yang belajar diploma dan ke atas, RM8,000. Ekstra pelepasan RM8,000 kalau anak OKU 18 tahun ke atas, sambung diploma full time dan ke atas. Suami isteri boleh claim RM3,000 untuk yuran taska atau tadika anak 6 tahun ke bawah. Alat penyesuaian pula RM1,000 untuk pembayar cukai wanita sahaja. Untuk yang first time nak buat e-filing, kami dah share cara daftar dan isi e-filing dekat video part 10 dalam playlist kewangan kami. Follow Excited.my untuk info best macam ni setiap hari.